New baby. Yeay. Hai, Assalamualaikum. Hai YouTube. Hari ni 8 hari bulan 11 2016. Mira telah selamat melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan comel. Yeay. So ini dia Mami. Siapa perasaan Mami bila dah bersalin pagi tadi? Pukul berapa? 4 suku. Setelah bertarung selama 2 jam. 2 jam contraction. Yang bagilah dia cakap. Tak ada. Okay je, semua alhamdulillah sihat. Tu je. Mesti semua orang nak tengok baby kan. Tu suara dia. So kita orang takkan tunjuk. Nak tunjuk pun sikit je lah. Ting. Jahatnya. So that's the update from us. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih sekali lagi kepada korang semua yang berdoakan Mira selamat bersalin. Dan bapa dapat anak perempuan. Yeay. Mira lah paling suka sebab dia anak perempuan. Okay, that's it for this video. Thank you. Tidur ke ni? Ya, kita orang akan update lagi video time to time. For now maybe akan slow sikit sebab nak jaga baby. Thank you very much. Thank you and thank you. As usual. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Mr. and saya. Yeay. Nampak macam lemas sangat. Berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Sekarang ni aku dekat hospital. Test je.